幕が入っている国の名前。マレーシア。さて、波乱の展开を予感させる曇り空の Porque te llame tan temprano. Ya estoy en Malasia. 搞鬼報串俾馬來西亞警方拉咗我老婆，我就唔使爭你呢條數。啊？你老婆俾馬來西亞拉咗？ Kuala Lumpur. Forgive my ignorance. Is that closer to New York City than Bangalore? Please hold. Production line. I am not moving to Malaysia. You would thrive in Malaysia. Angela, 俺がマレーシア行く日まででいいから。 Captain! The Malay pirates have us cornered! We must surrender! Pernah tak kita tengok filem luar negara? Tiba-tiba terdengar satu perkataan yang buat kita terdiam Malaysia. Dalam cerita yang jauh dari kita, dalam dunia yang berbeza, nama Malaysia muncul. Dan saat itu, ada satu rasa yang sukar dijelaskan bangga, terkejut dan tertanya-tanya. Kenapa Malaysia? Kenapa dalam begitu banyak negara di dunia, nama Malaysia disebut? Ini bukan kebetulan, ada sebabnya. Dalam banyak filem antarabangsa, Malaysia sering disebut sebagai lokasi penting. Kadang sebagai pusat perdagangan, kadang sebagai laluan strategik dunia. Ini kerana kedudukan Malaysia yang berada di tengah laluan global antara timur dan barat. Walaupun kita mungkin tak sedar, dunia melihat Malaysia sebagai titik penting dalam peta mereka. Dan sebab itu, nama Malaysia sering muncul dalam cerita besar dunia. Dua anime yang menyebut pasal Malaysia. Pertama, Jujutsu Kaisen. Mesti korang tahu pasal anime ni kan? Dalam episod 42, ada salah satu scene di mana Kento Nanami yang sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir, Nanami sempat menyebut dia ingin melawat pantai di Kuantan, Malaysia. Kedua, Hyuga. Ada di salah satu scene di mana mereka berkumpul di rumah Citanda Aero untuk menyelesaikan sebuah misteri. Semasa mereka menyelesaikan misteri itu, Oreki ingin pergi ke tandas dan dia tidak sengaja masuk ke bilik Citanda dan di situ ada penampakan poster dari Malaysia dan gambar harimau baik itu. It seems various world leaders have been creating dangerous thrill rides in their respective countries. Thrill rides? In Malaysia, the Prime Minister has programmed the elevators of the Petronas Towers to drop 88 floors. Guys, baru-baru ni Malaysia viral sebab nama Malaysia disebut dalam anime Jujutsu Kaisen. Tapi adalah pihak yang tak puas hati, yang dengki, katanya alah baru masuk sekali je dalam anime JJK, tak payah beria. Okay, so hari ni aku nak bagi tahu korang 7 anime yang pernah sebut pasal Malaysia. Okay, yang pertama kita ada anime legend zaman dulu-dululah, Cowboy Bebop, yang mana dia ada mention satu watak ni diorang singgah Malaysia, lepas tu korang boleh nampak view Kuala Lumpur. Okay, yang kedua anime yang bertajuk Fastest Finger First. Okay, dalam anime ni diorang tengah ada quiz competition dan tiba-tiba salah satu soalan yang diberikan jawapannya adalah Johor Bahru. Okay, so nama negeri Malaysia disebut dalam anime ni. Yang ketiga adalah anime Aowashi, which is satu anime ataupun manga yang berkaitan dengan bola sepak. Dan diorang ada berhenti dekat KLIA. Yang ini tak keluar anime lagi baru ada kat manga. Ada peminat Gundam kat sini. Gundam Malaysia pun ada boy. Yang seterusnya adalah anime JoJo's Bizarre Adventure. Okay, anime yang sangat popular juga, yang mana Joseph Joestar ada mention pasal tanah Melayu. Bukan like betul-betul dia detail zaman dulu punya tanah Melayu. Yang seterusnya kita ada scene daripada anime Psycho Pass, yang mana kalau korang zoom in tengok dekat karakter tu, dia sebenarnya tengah translate daripada bahasa Melayu ke bahasa Jepun. Okay, so yang ini pun ada kaitan dengan Malaysia. Tengok betul-betul itu bahasa Melayu tulen tau, bukan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, anime yang banyak gila sebut pasal Malaysia, ada sebut selamat pagi lah, selamat malam lah, dan sukan sepak takraw pun disebut, iaitu anime Nichijou. Okay, so far ni je lah yang aku dapat listkan. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi aku tak nak buat video ni panjang sangat. By the way,
Apa yang aku bagi tahu tadi berdasarkan fakta lah, berdasarkan benda yang betul-betul ditunjukkan lah. Bukanlah kita main hantam taram je, main cakap je kan, benda-benda yang tak betul macam hadis palsu ke apa, main cakap je. Okay? These guys are the best. I can't believe it. Minibus? No le tipo todo para tú? Yeah, I get it, but I need a good night's sleep, so get out. Oh, bigyan na nasi goreng. Kecap manis. Okay, fine. Because you had a nightmare, but just tonight. Terima kasih. I'm not buying the nightmare story, though. Malaysia bukan negara biasa di mata pembuat filem. Kepelbagaian budaya, bahasa dan gaya hidup menjadikan Malaysia unik. Dalam satu tempat, ada pelbagai cerita dan itu sangat menarik untuk dunia luar. Bila mereka perlukan latar yang hidup, yang berwarna-warni, yang berbeza, Malaysia sering jadi pilihan. Bukan sekadar tempat, tapi sebagai identiti yang membawa cerita. Dalam setengah filem, Malaysia disebut bukan kerana lokasi, tetapi sebagai simbol dunia global. Negara yang moden, membangun dan terhubung dengan dunia. Nama Malaysia muncul sebagai sebahagian daripada cerita besar tentang ekonomi, teknologi atau jaringan antarabangsa. Ini menunjukkan Malaysia bukan asing dalam dunia global, tetapi sudah menjadi sebahagian daripadanya. マークが入っている国の名前マレーシア。さて、波乱の展開を予感させる曇り空の下、ゴッドガンダムとノーベルガンダムのタッグチームに対するのはネオマレーシア代表スカルガンダムとネオシンガポール代表アシュラガンダムの競合チームです。ハリマオとはマレー語で虎。あんな魅力的な男は未だかつて見たことがない。仮になりますわ。誰もが一目見てそれがマレーシアの虎だと。彼はマレーの奥地ジャングルで生まれ育ちました。ですから Morning, sir. Your fax is from Malaysia. Para que te llame tan temprano. Ya estoy en Malasia. Setelah ngekorin suami gue yang hobi banget pindah-pindah negara buat kerja, akhirnya gue terdampar di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur. 如果唔係有人搞鬼報串俾馬來西亞警方拉咗我老婆，我就唔使爭你呢條數。啊？你老婆俾馬來西亞拉咗啊？ I'm in Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Forgive my ignorance. Is that closer to New York City than Bangalore? Please hold. Let me check on that. I'm going to tell him we're talking to a cheaper manufacturer in Malaysia. 검사실을 가득 메운 푸른 압수수색 박스를 보며 코타키나발루의 해변을 떠올립니다. 你从哪里来的？我从马来西亚。马来西亚。 금액은요? 9천억대 가까이 됩니다. 당장 라부안으로 사람 보내요. Malaysia is the future, Mary. A whole new world is waiting there. They're starting a production line. I am not moving to Malaysia. You would thrive in Malaysia, and Caleb would love it. Those thieving little monkeys near Batu Caves are absolute rascals. 말레이시아에서도 예. 우리 손 셰프님 이제 행사를 했는데 티켓이 1분 만에 솔드아웃. 有去过马来西亚、新加坡，吃过那边的蚝煎。对，槟城人都会。 مالزی و تایلند. من همه ویدئوی موجود دوربین مداربستر میخوام. 푸켓, 세부, 코타키나발루 어디든 니들 원하는 대로 고르기만 해. 진짜요? 그럼 매출만 올리면 어디든 가는 거지. Looks almost like a Malaysian rail babbler. I'm not sure it is, but that would be fitting. สายของผมรายงานมาว่าไอ้ตับตาไฟเนี่ยจะใช้อุโมงค์เก่าในป่าเป็นเส้นทางหลบหนีไปมาเลย 우리 쫓으라고 움막을 이쁘게 지어놨는데 움막에서 보이는 바다가 코타키나발루? 返事は俺がマレーシア行く日まででいいから。はい。 말레이시아에 있어요. 말레이시아? 어떻게 만났대? 대회요? I didn't come all the way here to Malaysia to put my life on hold when so many things were happening, not to come home a winner. Where to Malaysia?
The world depends upon its oxygen, yet the rich see only profit in its destruction. You who belong to the over. 아니, 말레이시아에서 살았네요. 아, 네. 말레이시아에서 이제 네. 공부를 했었어요. 이제 10살 때 이제 유학을 가서 16살 때 다시 한국으로 돌아왔어요. 네. 네. 그럼 말레이시아 말도 아, 근데 말레이시아에서 영어를 쓰는 말레이시아에서 영어를 쓰는 마을에서 계속 살다 보니까 네네. 영어랑 한국어밖에 지금 여담인데 말레이시아는 어떤 음식 먹어요? 말레이시아는 되게 나시고랭도 되게 유명하고요. 나시고랭이 진짜 유명하고. 나시고랭, 미고랭 다 갑니까? 네, 그쪽에도 다 있습니다. 그리고 이제 정말 많은 이제 민족들이 살기 때문에 되게 다양한 나라에서 많이 오거든요. 그래서 되게 다양한 음식들을 많이 접할 수 있어요. 어떤 음식이든. 그러니까 말레이시아를 안 가봤네요. 진짜 좋습니다. Lieutenant Jennifer Carter from the United States and Lieutenant Raja Iskandar Shah from Malaya. Have you thought of a name? Captain! The Malay pirates have us cornered! We must surrender! Surrendering my father's ship will not guarantee survival, Mr. Phelps. Shallow water. Dead ahead! Full sails! Captain! The ship will run aground! It's impossible! You know my views on that word, Mr. Phelps. Full sails! Full sails! Full sails, boys! Full sails! Hard to port, Harper! Turning to port at full sail will tip us over! Exactly! Get those sails down! Get them all down! Hold on, everyone! It's too shallow! We need full sail! Hey! Will! Hold on there! You did it, Captain! The only way to achieve the impossible is to believe it is possible. Set a course for London, Harper. Our work here is done. Slice the mainland, man! We're going home! Kadang-kadang kita tak perasan nama negara kita disebut di pentas dunia tanpa kita sedar. Dalam filem, dalam cerita, dalam imajinasi global, Malaysia ada tempatnya. Bukan kerana kita paling besar, tetapi kerana kita cukup penting untuk dikenali. Dan mungkin, setiap kali nama Malaysia disebut, itu adalah tanda bahawa dunia sebenarnya sedang melihat kita. Jadi lain kali bila kita dengar Malaysia dalam filem luar, jangan sekadar dengar, rasakan. Kerana mungkin dalam dunia yang luas ini, nama Malaysia sedang diceritakan lebih daripada yang kita sangka. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.